Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kana al-lailu la yakunu kamilan duna al-qamar. Wa kana an-naharu la yakunu kamilan duna asy-syamsi. Wa kana as-salami la yakunu kamilan duna ujibatukum. Walidhalik ajibu salami anna assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bidayatan لنتعرف المجموعة وأعضائها. نحن من مجموعة التاسعة والمجموعة آخرا. أكون أمامكم في هذا اليوم لأولد إلينا المادة اللغة العربية الدينية، خصوصا في الجملة الفعلية. وقبل ذلك علينا أن نفهم الجملة المفيدة ينقسم إلى القسمين، جملة الاسمية وجملة الفعلية. طيب، ثانيا وكيف نعرف الجملة الفعلية؟ Macam mana kita nak mengetahui bentuk jumlah fi'liyah ni macam mana? Okey. Walaupun kita dah mempelajarinya, tapi buat kata ustaz, kadang-kadang benda yang paling remeh pun boleh membuatkan kita salah. Jadi di sini kumpulan kami akan membetulkan balik kesilapan-kesilapan yang remeh itu. Okey. Dalam satu kaedah di sini bertujad hunaka al-qaedah fi kitab Dirasat an-Nahwu al-muallif fi Salahuddin Az-Za'balawi. Dia kata kullul jumlah tatarakkabu min al-fi'l wal fa'il tusamma jumlatul fi'liyah. Setiap jumlah, okey, apakah yang dimaksudkan dengan jumlah? Jumlah ni ayat. Tatarakkabu min fi'l wa fa'il. Disusun ayat jumlah tu, mula-mula sekali kena ada apa? Fi'il gitu. Kena ada fi'il dulu, barulah fa'il. Dan dia dinamakan jumlatul fi'liyah. Baik, setakat ni faham Yang kedua, qala Ibn Hisham fi Mughni al-Labib. Kitab ni dalam kitab Nahwu al-Wadih fi Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah, karya Ali Al-Jarim dan Wal Mustafa Amin. Dia kata, maka fal ismiyah allati sadraha isim ka zaid qa'im wal fi'liyah hiya allati sadruha fi'lun qama zaidun. Okey. Kalau yang biasa sebelum ni, isim mestilah depan dia isim lah, jumlah dia isim lah, yang pertama, ayat pertama dia. Contohnya Zaidun qa'im. Zaid telah bangun. Wal fi'liyah, dan yang untuk fi'liyah pula perkataan yang depan dia adalah fa'il. Contohnya qama Zaidun. Dalam bahasa Melayu senang cerita kita nak bezanya, telah bangunnya Zaid. Kita nak membezakan lah dalam bahasa Melayu. Jadi bila kita sebut fa'il ni, fa'il ni dia banyak. Tiga lah. Yang pertama madi, mudhari', amar. Maksudnya jumlah fi'liyah boleh berlaku antara ketiga-tiga fa'il ni. Okey. Seterusnya fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' juga terbahagi kepada dua, fa'il muta'addi dan fa'il lazim, iaitu akan diterangkan oleh sahabat saya selepas ini, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pembentang yang kedua. Jadi tajuk saya ialah aqsamul fi'l, iaitu pembahagian fi'il. Jadi saya pun tak perlu untuk menguraikan panjang-panjang, sekadar untuk mengulang kaji minggu-minggu yang telah dibentangkan oleh kawan anda semua. Jadi fi'il pertama, fi'il madi. Wa ma yadullu ala usul syai' qabla zaman takallumi bina'uhu ala al-fathi. Iaitu kata kerja yang menunjukkan sesuatu sebelum masanya bercakap. Maksudnya kalau kita nak faham konteks ayat ni, iaitu benda yang telah berlaku. Dan bina'uhu ala al-fathi, iaitu terbinanya di atas fathah. Maksudnya fathah kat sini, fi'il ni contohnya daraba, semua huruf dia fathah semuanya. Daraba. Okey. Faham? Itu fi'il madi. Boleh? Okey. Jadi kita pergi pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'
huwa ma yadullu ala husul syai' fi zaman takallumi au ba'duhu au ba'dihi. Wa iftitahihi biharfi min hurufi anaitu. Iaitu kata kerja yang menunjukkan sesuatu pada masa bercakap ataupun selepas ni, ataupun akan datang, iaitu fi'il mudhari'. Dan dimulai dengan huruf anaitu. Iaitu kita belajar anaitu ada empat. Ada empat. Alif, nun, ya, ta. Contoh kat sini, yadhabu. Ini untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, tadhabu. Kalau untuk saya, adhabu. Kalau kami, nadhabu. Okey. Jadi kita pergi mula pada fi'il amal. Fi'il amal huwa ma yatlubu bihi husul syai' ba'da zaman takallumi ma'a qubulihi ya'um khatabah wa bina'u ala sukun. Iaitu kata kerja yang menuntut sesuatu selepas masanya bercakap dan bersamanya menerima ya'um khatabah dan dibinanya atasnya sukun. Contoh, kita pergi pada contoh dia. Udrib. Jadi dicakap binanya sukun, maksudnya huruf terakhirnya menjadi sukun. Itu yang pertama binaannya. Kalau yang mukhatabah ni satu je, itu pada masa bila? Itu pada masa Allahumma salli Muhammad. Anti. Kita kalau anti, kalau fi'il mudhari' taf'alina. Kalau fi'il amal fa'aliyah. Betul? Fa'al. Jadi itu sajalah, nak cakap banyak-banyak pun benda yang berulang. Jadi saya teruskan pada Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sambung kepada slide seterusnya. Jadi kat sini saya akan ajar cara nak membina jumlah fi'liyah. Okey. Kat sini saya bawa wazan fa'ala untuk mufrad. Saya guna isim fi'il raja'a. Jadi ayatnya macam ni, raja'a at-talibu min al-madrasah. Telah pulang seorang pelajar daripada sekolah. Okey, ini kalau fi'il raja'a. Cuba kalau kita try fi'il zahabas untuk domain hiya. Sama je, kita gunakan zahabas at-talibah ila madrasah. Dan juga saya gunakan fa'altu kata betul arisalah. Okay, jadi ibu tak nak seorang lelaki untuk buat contoh untuk fa'ala, tapi nak fi'il lain. Pun tak seorang, saya. Saya lah. Ada tengok. Saya nak suruh buat contoh untuk wazan fa'ala. Diri duduk. Qira'a Muhammadun Al-Quran. Okey, Qira'a Muhammadun telah membaca Muhammad Al-Quran. Okey. Yang tak perempuan pula untuk gunakan domain fa'alat. Nasibah. Okey, contoh fi'il yang menggunakan wazan fa'alat. Ni domain fa'alat. Dia hiya. Okey. Okey, betul. Darasat Fatimah al-Kursi. Okey, kalau siapa yang tak faham kenapa kalau kalian perasan kenapa kita guna mufrad, sebab memang tu hukum dia. Kalau jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il madi, kita mesti menggunakan fi'il mufrad. Katabas. Tak kisahlah depan ni fa'il dia 2 ke 3 ke, fi'il dia mestilah mufrad. Okey, seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Nabi diberi Faris Farhan bin Abdul Aziz, Nometri 087333. Jadi insyaAllah pada kali ini saya akan menerangkan mungkin kepada fi'il mudhari'. Sebelum tu saya nak minta maaf kalau suara saya tak jelas sebab tengah hidung sumbat. So seperti mana yang telah dibentangkan oleh sahabat saya, iaitu berkenaan dengan fi'il mudhari', di mana fi'il mudhari' bagi jumlah
fi'il yang dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah al-fi'lul muta'addi dan kedua adalah al-fi'lul lazim. So, senang ceritanya kita dah belajar sebenarnya dalam bahasa Melayu, subjek bahasa Melayu, iaitu kata kerja transitif dan tak transitif. Okey. So, kalau kita tengok pada slide, takrifan kepada fi'il muta'addi iaitu ma yata'adda atharu fa'ilahu wa yatajawazuhu ila al-maf'ul bih wa huwa yahtaju ila fa'ilihi wa huwa yahtaju ila fa'il yaf'uluhu maf'ulun bih yaf'aluhu. Okey, senang cerita fi'il muta'addi ni adalah kata kerja yang memerlukan objek untuk melengkapkan maksud ayat. Sebagai contoh yang telah saya berikan pada slide, untuk muzakkar yaktubu at-talibu ad-darsa, yang bermaksud pelajar itu sedang menulis pelajaran. Okey, sebagai contoh, kalau kita tutup ad-darsa ni, yaktubu at-talibu, lengkap ke tak ayat ni? Tak. Jadi diperlukan kepada objek untuk melengkapkan ayat itu. Okey, itu fi'il muta'addi. Yang kedua adalah al-fi'lul lazim, iaitu ma la yata'adda atharu fa'ilahu wa la yatajawazuhu ila al-maf'ul bih bal yabki fi nafsi fa'ilihi wa huwa yahtaju ila al-fa'il wa la yahtaju ila al-maf'ul bih li'annahu la yakhruju min nafsi fa'ilihi fa yahtaju ila al-maf'ul bih yab'u alayhi. Baik. Senang cerita untuk kita mudahkan, sebab kita kalau baca ni ini ayat daripada kitab, so dia perlukan kepada penjelasan yang lebih. Jadi untuk kefahaman yang senang adalah fi'lul lazim ni kata kerja yang sudah lengkap maksudnya dengan pelaku sahaja tanpa memerlukan objek. Sebagai contoh, kita tengok contoh yang telah saya berikan pada slide, iaitu yajlisu at-talibu, pelajar itu sedang duduk. Kalau kita terjemahkan yajlisu at-talibu ni, pelajar itu sedang duduk, adakah perlu kepada objek untuk melengkapkan ayat ini? Tak. So maksudnya kita dah boleh faham bahawa ayat ini dia kata pelajar tu sedang duduk. Okey. Itu untuk fi'lul lazim. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentuan suri untuk berkenaan dengan fi'lul amr. Next slide please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Mifzan Mikail bin Abdul Rauf. Nombor metrik 087893. Okey, sekarang saya akan sambung ke slide yang terakhir, iaitu fi'lul amr. Fi'lul amr seperti kita belajar pada minggu lepas ialah kata suruhan. Kita tengok dia punya takrif. Al-fi'lu allazi yadullu ala talibul amal fil hadir atau mustaqbal. Fi'il yang kita berikan kepada pelaku yang ada di depan kita pada ketika itu ataupun pada masa yang akan datang. Okey, yang kedua, yusaru fi'lul amr bi sighah al-mudhari' bihazaf huruf mudhara'ah min awlihi. Fi'lul amr dibentuk daripada kata kerja pada masa kini, iaitu fi'lul mudhari' dengan menghubungkan huruf mudhara'ah di bahagian hadapan. Contohnya dan yang seterusnya, fi'lul amr diperlulah fi'lul amr la yusafu fi'lul amr illa al-muqatta. Fi'lul amr ni kita mestilah bagi kata suruhan tu untuk orang yang ada kat depan kita. Contohnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Contohnya uktub, isyraq, ijlis, il'am. Yang terakhir, slide yang terakhir. Contoh. Okey, fi'lul amr saya guna kata kerja zahaba. Nanti kita mudah faham. Pecah, tak apa-apa. Untuk anta, contohnya, izhab ilal madrasah al-an. Pergilah kamu wahai seorang lelaki ke sekolah pada sekarang. Yang kedua, antuma, izhaba ilal masjid ma'an. Pergilah kamu dua orang lelaki ke masjid bersama. Yang ketiga, antum, izhabu ilal fasli bisur'ah. Pergilah kamu tiga orang lelaki ataupun lebih ke sekolah dengan cepat.
Yang keempat, anti. Izhabi ilal matbakh ya Aisyah. Pergilah kamu wahai seorang perempuan ke dapur wahai Aisyah. Awak guna nama ni. Okey, yang antuma yang seterusnya. Izhaba ilal madrasah ya Fatimah wa Zainab. Awak nama ni juga. Pergilah kamu dua orang perempuan ke sekolah wahai Fatimah dan juga Zainab. Dan yang terakhir, antunna izhabna ilal maktabah ya banati. Pergilah kamu semua ke perpustakaan wahai anakku. Wahai anak-anakku. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Ada ni? Sila. Okay. So itulah daripada kumpulan kami dan kami ada sediakan beberapa aktiviti untuk kita jawab bersamalah. Okay. Pertama, apakah yang dimaksudkan dengan jumlah fi'liyah? Seterusnya, yang kedua, apakah itu fi'il madhi? Betul. Yang ketiga, ma makna kataba? Ini senang. Tengok lagi ada yang lagi susah. Ma makna fatahah? Bukan begitu kan? Pandai dia berfokus. Apa ni? Fokus. Matahari. Okey. Untuk aktiviti yang kedua, kita ada 10 soalan. Jadi saya nak seorang untuk jawabkan soalan yang ada kat depan. Awak saya penting. Contohnya mudah saja. Buat ayat jumlah fi'liyah, tetapi awak perlu susun ikut turutan yang diberikan. Okey. Mika. Dan lelaki ke perempuan? Lelaki dulu. Lelaki dulu. Saya sangat berminat dengan Izzat Aiman. Izzat Aiman, tolong jawab soalan saya. Okey. Berdiri. Comel dia. Assalamualaikum. Okey, untuk soalan ke depan sangat simple. Surah Muhammad Al-Quran di masjid. Surah Muhammad Al-Quran. Soalan yang kedua. Silakan. Petik pula perempuan kat dalam. Ada. Ada petik perempuan. Perempuan. Saya pilih tu lah, yang belakang ni, Syarina. Oh. Soalan yang ketiga. Nampak ni? Ustaz Zahina. Ustaz Zahina. Saya boleh kan? Soalan yang keempat. Kalau ada ambil belakang, saya ambil depan. Syifa.
shot lah. Oh, yang perempuan. Saya memilih Ayumi. Yusalli al-muslimuna Betul lah. solat subuh di masjid. Kalau ada ambil uni, saya ambil ilahi. Lama dah, kemenang. Lama dah. Lama dah. Minta Irfan. Irfan. Dan kedua terakhir. Okey, saya akan memetik perempuan lah. Saya memilih Sofia. Jami'u al-tajiru al-muta'in. Okey. Jadi, Aziz. Tuntas. Okey, ini aku. Okey, saya ada satu soalan lagi. Soalan ni siapa dapat jawab, saya bagi duit raya. Soalan dia adalah i'rab. Okey, i'rab yang berbunyi. I'rab dia kalau boleh siapa yang i'rab full saya bagi duit full. Siapa yang i'rab ayat tu full saya bagi duit raya full. Siapa yang i'rab separuh je, separuh je lah. Ayat dia waja'a ahlul madinati yastabshirun. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Sila buat dulu. Siapa yang nak jawab boleh angkat tangan. Yang ni saya tak pilih lah. Tak pilih lah. Ni siapa yang suka relawan untuk menjawab boleh. Ada bentang. Ada bentang dah campur. Ada mana tu? Wajah ahlul madinati
Yastabshirun. Dia ayat Quran surah Al-Hajj ayat 62 tak silap saya. Dilarang ChatGPT ya. Maka Tak apa, tak nak apa. Mah. Dah siap? Siapa volunteer nak jawab? Siapa volunteer hendak menjawab? Ke kita nak jawab sama-sama? Jawab sama-sama tak ada kerja. Tak apa kan? Okay, kita sama. Okay, Ja'ab. Apa yang Arab dia? Okay, fi'il madi apa? Mabni al-fathi. Ahlu, ahla, ahli. Ahlu kenapa? Fa'il dan marfu' lagi? Lagi? Dan dia mudaf. Sebab madi nanti mudaf ilaih. Pak. Okey, ni ahlu. Okey, madi nanti i'rab dia mudaf ilaih. Okey, majrur. Okey, last. Yastabshirun. Siapa nak? Mudhari' marfu' bil waw. Kenapa? Sebab jamak muzakkar salim. Ada lagi? Tak habis. Yelah waw nun sebab dia jamak muzakkar salim. Ada lagi? Cuba refresh dia. Ni i'rab apa? Sebagai jawapan dia hal jumlah fa'liyah. Sebab apa dia hal? Sebab apa dia hal jumlah fa'liyah? Sebab yes, bahasa Melayu dia telah datang ahli Madinah dalam keadaan mereka telah senyum. Itulah maksud dia. Jadi saya nak cakap kat sini, jumlah fa'liyah ni dia adalah dia berada dalam beberapa kaedah nahwu. Contohnya adalah hal. Dalam pecahan hal dia ada hal mufrad, hal jumlah ismiyah dan hal jumlah fa'liyah. Itu je saya nak beritahu. Sekarang setakat ni faham tak? Okey, itu saja daripada kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada kumpulan yang ke Akhir.